Kalau bermusafir pada hari Jumaat. Apakah hukum bermusafir pada hari Jumaat? Hukum bermusafir pada hari Jumaat kadang-kadang boleh, kadang-kadang haram. Boleh bagi orang puang. Orang puang boleh sebab orang puang tidak wajib sembahyang Jumaat. Baik, bagi orang lelaki yang ada keuzuran-keuzuran tertentu. Sebagai contoh, dia mesti kena naik flight sekian-sekian, tak boleh nak ubah dah. Maka tidak menjadi masalah. Manakala orang lelaki yang berakal, yang balik, yang tidak ada sebarang keuzuran, apabila masuk je sembahyang waktu subuh, keluarnya fajar, maka ketika tu orang lelaki tu wajib atas dia sembahyang Jumaat. Apabila wajib sembahyang Jumaat, kalau dia bermusafir pada hari Jumaat, sedangkan wajib sembahyang Jumaat atas dia, sehingga kan terlepas sembahyang Jumaat, maka hukumnya adalah haram. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahawasanya orang lelaki yang berakal, yang balik, yang tidak ada sebarang keuzuran, apabila keluarnya fajar, maka telah dibebankan ke atas dia kewajipan sembahyang Jumaat. Kalau dia ingin bermusafir setelah daripada keluar fajar, maka pastikan dia dapat mengerjakan sembahyang Jumaat di tengah jalan. Kalau dia tidak dapat mengerjakan sembahyang Jumaat di tengah jalan, maka hukum bermusafirnya adalah haram. Apabila hukum bermusafir adalah haram, maka tidak boleh dia buat jamak qasar selama mana orang dah habis lagi sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang habis dah sembahyang Jumaat, maka boleh dia buat jamak qasar kerana putus dah harapan untuk dia sembahyang Jumaat. Berbeza dengan dia bermusafir sebelum daripada keluar fajar. Kerana sebelum daripada keluar fajar, belum lagi dibebani kepada dia kewajipan sembahyang Jumaat, maka tidak menjadi masalah untuk dia bermusafir. Jelas